Ingat Tuhan kata, jangan jual ayat aku dengan sedikit bahagian dunia yang anda ambil. Warning ini bukan kepada Yahudi, tetapi bi'umumil lafzi, berdasarkan kepada umum ayat, dia kena kepada semua orang sehingga hari kiamat. Ini warning ni bukan kepada Yahudi saja, tapi kepada semua orang. Tuhan kata apa? Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kamu tukang segala ayat aku, Tuhan kata, dengan kerana nak mengambil harga dunia yang sedikit. Hang terpilih jadi ulama, orang bagi gaji bagus dekat hang. Jangan kerana gaji dan juga grade yang orang bagi dekat hang tak mau cakap betul apa yang Quran kata, tak berani nak cakap. Pasal apa? Takut saat lagi cakap benar, orang buang, tak bagi duduk dah bangku tu. Maknanya apa? Hang jual ayat Quran dengan gaji yang sikit. Hang dapat 12,000 sebulan, itu bukan harga hang nak bayar bila kena masuk neraka esok ni. 12,000 sebulan kali 12 bulan kali 20 tahun duduk di bangku tu. Banyak tu kalau hang nak tolak dekat Tuhan, ambil balik, bagi saya keluar neraka, Tuhan tak terima. Bukan tak terima banyak tu. Kalau kekayaan yang ada atas muka bumi ni semua ni hang punya, hang nak tolak balik dekat Tuhan, minta keluar neraka, Tuhan tak terima. Apalah sangat gaji hang dapat sebulan berapa, setahun berapa, 10 tahun hang duduk bangku tu, dengan kerana tu menghalang hang daripada cakap benar. Apalah sangat benda tu. Tuhan kata apa? Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ingat Tuhan kata, jangan jual ayat aku dengan sedikit bahagian dunia yang anda ambil. Warning ini bukan kepada Yahudi, tetapi bi'umumil lafzi, berdasarkan kepada umum ayat, dia kena kepada semua orang sehingga hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kamu ambil akan dia, yakni akan harta dunia yang sedikit itu, dan kamu sembunyikan yang hak. Hak sebenar Quran kata, hampa sengak tutup mulut tak abang, kerana kedudukan yang kamu dapat. Kemudian Tuhan kata, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini yang takut ni. Tuhan kata apa? Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan barang yang telah diturunkan oleh Allah, maka bermula mereka itulah kafir sekaliannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada perincian pada ayat ini, ada detail pada ayat ini. Dalam tafsir dia kata apa? Kalau kita tak menghukum kerana satu, ada kuasa, tapi saja kita engkar benda tu. Kita pegang kuasa, kuasa ada kat kita. Kalau kita nak implement undang-undang syariah, kita boleh buat pasal kita ada kuasa, tapi kita engkar, kita tak mau. Yang kedua, dengan memandang hina kepada hukum Allah, kafir dia kata. Kalau tak buat ni pasal apa? Pasal kita mengengkari kewajipan benda tu. Kita kata benda ni tak wajib, kita engkar kewajipan perintah itu. Dan yang kedua pasal apa? Sekali dengan hati kita. Hati kita ni Tuhan tahu. Orang tak tahu, Tuhan tahu. Hati kita ni memandang hina, memandang jelek kepada hukum Allah. Kita bila bercakap pasal potong tangan, bercakap pasal nak rejam dengan batu, hati kita ni, hati meres hati ni. Ini problem. Hati ni, dia ada satu, dia kata tak boleh, undang-undang ni mana boleh buat. Dia ada macam tu dalam hati dia. Dia memandang hina kepada hukum Allah, kafir. Sebaliknya, dia kata kalau sekiranya dia tidak melaksanakan hukum tu, dia ada kuasa, tapi dia tidak melaksanakan hukum yang Allah suruh ni. Pasal apa? Bukan pasal dia engkar. Hati dia kata benda ni memang ayat Quran, memang kena buat. Dia kata cuma, dia main cuma. Cuma apa? Mungkin belum time, dia kata. Kita perlu lagi masa untuk bagi faham dekat orang. Misalnya, benda ni hati meres hati ni Tuhan tahu. Ni orang yang pegang kuasa ni, apa duk ada dalam hati dia? Kalau dalam hati dia memang dia ada ingat nak buat,
Tapi dia kata kita nak buat ni yang kisah. Kita nak sikit masa lagi. Kita nak cari kepakaran untuk orang laksanakan benda ni dan sebagainya. Kalau macam tu, dia tidak mengekari wajibnya benda tu. Dia tak engkar dan dia tak pandang hina kepada hukum Tuhan. Cuma dia duk ingat macam tu. Kalau buat dalam keadaan tak ready ni, takut jadi duduk, orang ini fasik dan zalim. Berdosa. Nak lari tak boleh. Cerita dia nak kena buat, dan law ni nak kena start. Nak kena buat dengan cara yang kita kena start dah law ni bagi explanation kepada rakyat. Kena start dah law ni. Merdeka dah berapa bulan tu? Lama dah tuan-tuan. Kita kena dah start law ni ambil satu prime time dalam TV. So apa yang perlu buat? Peruntukkan satu prime time, satu masa yang utama, slot in, masukkan slot ni. Cari satu orang yang betul-betul pakar di dalam perundangan Islam, dan dia bukan pakar saja, dia mempunyai kemahiran, mempunyai skill untuk nak explain bagi orang faham. Dan explanation ini mesti dibuat dalam berbagai bahasa. Orang Melayu nak dengar hak cakap Melayu punya. Orang yang faham bahasa Mandarin, dia nak dengar explanation dalam bahasa Mandarin. Orang yang faham bahasa Tamil, kena bagi orang yang boleh bercakap Tamil, yang pandai terang. Itu baru nampak serius. Baru nampak serius kata kita ke arah nak mendaulatkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa pun tak boleh query kita. Siapa pun tak boleh mempertikaikan keikhlasan hati kita. Kita buat tu memang orang tahu kata ni sungguh-sungguh nak bagi orang faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak cukup dengan tu. Slot masuk lagi. Drama. Drama yang dalam drama tu nak habaq kepada orang ramai ni keburukan minum arak, keburukan berjudi. Buat drama macam tu. Dan drama ni juga mesti dalam pelbagai bahasa. Yang bahasa Melayu, yang bahasa Cina, yang bahasa Tamil, semua ni buat drama tu. Yang kesudahannya orang akan faham kata arak ni tak bagus. Oleh kerana arak ni tak bagus, kalau orang pergi buat juga benda ni, dia pergi minum juga arak, ini hukuman dia. Tuan-tuan, mereka yang bukan Islam ni, kalau mereka faham benda ni, tak ada masalah. Mana satu orang bukan Islam yang suka rumah tangga dia kucar kacir? Tentu pergi tanya satu perempuan yang bukan orang Islam, sukakah dia kalau suami dia keluar pergi yamsing? Tahu yamsing? Suami dia keluar pergi tani. Tahu tani? Suami mereka keluar pergi kedara hara, pergi yamsing, pergi tani, balik main rumah jadi samsing. Balik main ketuk pintu bukan ketuk, remote. Bini main buka lambat, terus remote bini terpelanting, tersandar di tonggih dapur. Pasal apa jadi macam ni? Kerana minum arak, hilang kewarasan. Mana ada satu manusia, tak kira apa bangsa, tak kira apa agama, yang laki dia pergi main judi, habis duit, balik bebai di rumah. Balik main di rumah, rabut, rantai barang kemas bini, lurut habis gelang-gelang bini, pergi lempak pajak gadai, ambil duit, pergi berjudi, kalah lagi, balik main, bini buka mulut kata abang, susu anak habis, pang, dia bagi bini dah terpelanti bidindin melekat. Macam gambar kartun tu. Mana ada satu perempuan, tak kira apa agama, tak kira apa bangsa, suka rumah tangga jadi macam tu. Manusia kalau dia waras fikiran, dia suka rumah tangga dia elok. Rumah tangga dia bersih daripada masalah minum arak. Rumah tangga dia bersih daripada amalan judi. Pasal benda-benda ni boleh membawa kepada porak-poranda rumah tangga dia. Jadi hukum Islam ni cukup bagus. Bagus bukan untuk orang Islam saja, bagus untuk semua orang. Derah tu kira derah tu. Tu kira derah tu. Kalau tak faham lagi, ya Allah, tuan-tuan.